Pernah tak anda terfikir kenapa orang sanggup ambil risiko beli emas atas tangan orang walaupun nilainya besar? Jawapannya mudah, nak cepat, nak jimat, nak elak prosedur. Tapi dalam dunia emas, jalan pintas selalunya berakhir dengan penyesalan. Ramai tak sedar emas bukan sekadar logam berharga, ia merupakan aset yang ada rekod, sejarah dan implikasi undang-undang. Bila anda beli emas daripada individu, persoalan yang paling besar adalah emas tu datang dari mana? Anda tak tahu sama ada itu emas yang sah, emas curi ataupun emas yang pernah dilaporkan hilang. Dan lebih menakutkan, anda juga tak ada cara untuk semak perkara ni. Setiap emas keluaran Public Gold mempunyai nombor siri dan sijil ketulinan. Jika emas tu pernah dilaporkan sebagai barang curi, sistem boleh mengesannya. Dan bila emas itu dikesan, bukan saja emas akan ditahan, malah pembeli juga boleh dipanggil untuk siasatan. Pada ketika itu, niat asal nak jimat beberapa ratus ringgit boleh bertukar menjadi kes polis. Lebih teruk lagi, boleh dianggap bersubahat. Sebab itulah prosedur ketat bukan untuk menyusahkan tapi untuk melindungi. Di Public Gold, setiap pembelian memerlukan pengesahan identiti. Emas dihantar melalui postpaid insurance atau diambil di cawangan melalui temujanji. Semua ini wujud supaya emas yang anda pegang tu sah dan selamat di sisi undang-undang. Jangan rasa leceh bila perlu daftar sahkan IC ataupun ikut SOP. Itulah harga kecil untuk ketenangan yang besar. Dalam simpanan emas, yang paling penting bukan siapa paling murah tapi siapa paling selamat. Kalau anda serius nak menyimpan emas tanpa risiko tersembunyi, pilih jalan yang betul dari awal. Isi borang sign up ataupun DM saya biar saya bantu dan bimbing anda. Supaya emas yang anda simpan hari ini benar-benar jadi pelindung, bukan punca masalah di kemudian hari. Lebih banyak info tentang simpanan emas, jemput follow.